maksum. Apa makna maksum? Man usima minal ismi. Orang yang Allah jaga dia tidak jatuh melakukan dosa. Siapa? Nabi dan Rasul. Bapa Nabi Rasul dapat dakwah dosa? Pasal Allah yang lantik. Lepas tu Nabi tak ada pelawak. Pasal apa? Pasal Allah lantik. Faham? Takkan Allah lantik orang pelawak, skamer, cakap lebang. Kalau kita yang lantik, baru pelawak. Nah, macam menteri ni. Menteri siapa lantik? Kita yang lantik. Faham lagi? Kita yang pilih jadi menteri-menteri ni dah. Lepas tu banyak pelawak. Nak ngundi baru turun minyak. Dah apa menteri-menteri ni banyak pelawak? Pasal kita yang lantik. Dah kita apa? Kita bapak pelawak. Kau dah tahu? Jadi kita ni orang jahat, naik macam kita ke? Walanung. Faham lagi? Kita ada pakar, kita naik. Ada kayak pakar dalam negara memerintah, tahu tak? Syirarul muluk li syiraril ra'iyah. Jahatnya kerajaan kerana jahatnya rakyat. Dia gitu.